Alhamdulillah, setelah kami berada di Bandar Pristina selama 6 jam daripada petang sampai ke malam, akhirnya kami nak menuju ke terminal bas kembali dan kita jangka naik bas dari Pristina menuju ke Skopje pada waktu 8 malam di sini. Dan inilah suasana kami naik bas. Bismillah. Kita ada apa? Bisik? Bisik bas. Limited untuk sehari. Untuk satu hari. Itu mau. So sekarang kita naik bas dah. Allahumma shalli ala Muhammad. So kita nak pergi balik ke terminal bas. Okey. Untuk ni €1 dalam RM5 lebih. Tapi yang penting halal lah. Halal. Burger misi Kosovo. Dia jual burger homemade burger. Viral man. Cubalah burger dia. Okey. Ramai beratur Abba burger. Yes, I want that. Always. So kita dah selesai beli burger di Kosovo dengan harga €2 dalam sekitar dalam RM5 lah. Memang harga standard ke Malaysia, tapi yang ni homemade. Macam mana? Sedap insya-Allah. Kita tak test lagi, cuba tengok dia buat tu, bau tu memang kita rasa sedap lah. Okey. Jalan-jalan dengan orang ni pada waktu malam macam ni. Sekarang kita nak balik semula ke terminal bas. Kita nak naik bas menuju ke satu lagi negara satu lagi, North Macedonia. 2-3 minyak dia RM2 lebih. Ni botol besar. Kita dah sampai